Bismillahirrahmanirrahim guys. Saya sedang membaca buku Gelagat dan Ragam Orang Melayu, tulisan asalnya daripada Frank, nama betul dia adalah Sir Frank Eccleston Swettenham. Dia ni adalah penasihat British yang ditempatkan di negeri Selangor pada tahun 1882. Okey, beliau menulis buku ini selepas beliau berkelana di Tanah Melayu pada sekitar tahun 1874 dan dalam tempoh tersebut beliau telah menulis cerita tentang apa yang dia lihat tentang orang-orang Melayu, tentang latahnya, tentang kejadian amuknya, tentang kehidupan percintaan, tentang Kesultanan Melayu ketika itu. Semuanya ditulis dalam buku ini. Ada berapa chapter dalam ini? Kita ada semua dalam 22. Okey, lebih kurang. Okey. Dan bagi saya, kita bukan sekadar membaca dan mengiyakan apa sahaja yang ditulis oleh Barat. Okey, kita membaca dan kita meneliti balik sejarah-sejarah ini, dan kita boleh juga diperdebatkan sama ada ianya betul ataupun tidak, sama ada ianya setengah betul ataupun memang tak betul langsung. Alright. Jadi kisah-kisah tentang liat membayar hutang, tentang bagaimana ada seseorang yang begitu kuat pegangan tentang darjat keturunannya, tentang watak-watak percintaan, perkelahian. Adakah ini situasi semasa ketika itu, ataupun itu sememangnya berkembang biak daripada satu negeri ke satu negeri, daripada Selangor ke Pulau Pinang, ke Perak, ke Pahang. Jadi apabila kita membaca buku-buku begini, kita buka minda kita untuk melihat sesuatu yang lebih berguna, khususnya kepada kita dan juga kepada orang-orang lain yang kita boleh kongsikan. Jadi buku ini saya beli daripada Reruai IBDE sewaktu saya mengunjungi Selangor International Book Fair 2025 yang lalu. Ada lagi 2 buku yang saya beli, nanti saya akan ulaskan sampel sedikit. Okey, nak baca dulu baru baca muka surat sampai muka surat 5, insya-Allah ilmu dia.